Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita plan nak try satu kedai ni. Kedai ni kedai baru. Semalam aku baru je pergi. Aku sajalah nak try sebab nampak kedai tu kedai baru. Sedap lah, sumpah sedap. So, kali ni kita nak try air lain. Nak tengok macam mana. So, kepada coffee lover especially, korang kena tengok video ni sebab aku akan reveal satu kedai ni sedap ataupun tak. Let's go. Tapi sebelum tu kita kena pergi grocery dulu lah, nak beli barang dapur. Let's go. So, sementara kita bergerak, mari kita hidupkan motor. Sebab apa? Sebab dah lama aku parking kat sini sejak lepas repair motor ni. So, kita start motor lah. Sekejap. Alright. Orang yang jaga motor ni dia start sekejap lah, terus hidup. Gitu. Bawa. Smart je tak? Gitu. Asalah pula aku bawah dah ni. Ayo. Kita start jap, lepas tu kita pergi beli barang dapur. Let's go. Yeah. So ini dia. Ini pun macam tak boleh. Ini kecil. Kita nak pergi grocery. So, let's go. Let's go. Kita cakap lepas makan. Huh? Makan. Ya tu. Ni dah sekali. Sorry. Lagi sekali. So sekarang ni kita baru lepas makan ayam gepuk. Aku tak nak record sangat sebab dekat situ orang ramai public. So dah jaga privacy lah ya. So sekarang ni kita nak tak boleh lah nak ni. So sekarang ni kita baru lepas makan ayam gepuk Top Global dekat Shah Alam. Actually kita orang makan dekat Section 13. So sekarang nak pergi beli barang dapur pun dekat Section 13 tapi dekat Giant. So let's go. Sekejap. Cakap. Cakap. Hai. Hello. Cakap Mina nak pergi. Cakap tu kat situ, cakap Mina nak pergi beli barang. Jom ikut Mina. Let's go. Go. Bye-bye. Besok bye-bye. Baik bisik je lah kat Mami. Okay, bye-bye. Muah. Love you. Okay, kalau jaket potato. Saya pegang troli. Jalan. Cina cenderung yang paling Ya.
Sibuk lah Apple dia ni. Hey. Hey. Mami? Terminal Mami? Macam mana? Ni. Tak pun. Lagi? Ni? Put. Pandai. Lagi? Ni? Tu. Put. Slow. Okay. Slow. Pandai. Okay, foot. Satu tu. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so sekarang ni kita dah beli barang dapur yang korang tengok tadi tu. So sekarang ni kita nak ke mana? Lucky Cup. Lucky Cup, bukan Luckin Coffee Korang jangan salah faham. Luckin Coffee tu warna biru, ni Lucky Cup warna merah. Sebelah kan kedai ni kat sini. Oh ya ke? Sebelah Luckin. Sebelah Luckin Korang tengoklah nanti. Aku tunjuk korang. Kita test air dia sedap ke tak. Let's go. Habis ke? So sekarang ni kita dah sampai dekat kedai tu. Kalau korang tengok, ni dia. Kedai apa? Lucky Cup. So sementara kita dah sampai ni, kita tunggu nak masuk. Okay, let's go. Kopi. Air mocha. Dah macam mocha je pun. Memang lah. Sebab ini best seller dia cakap. Tersedap dia. Pekat biasa dia.
Macam pun. Dah macam lah. Okey lah. Untuk review yang jujur kita bagi dekat Mirina. Kalau untuk orang yang suka mocha, okey kot. Okey tak? Sebab kita kan kopi, kita mau tu kopi, matcha. Kita tahulah yang mana sedap tak sedap. Tapi ini good mocha lah. So Mocha. dapat aku pula, air ni dia sedap je. Cuma dia macam lebih rasa coklat sikit. Kan? Rasa koko. Tapi overall sedap. Kita dah try apa? Kita dah try matcha latte, kita dah try coconut latte, fruit tea dia, berries, ice cream. Dia punya makanan apa? Cheesecake dia chocolate muffin tadi. Lepas tu croissant, mantap. Croissant dia red lembut. velvet, flaky. Sedap. Untuk croissant sedap lah. Yes. So Overall boleh overall sebab dia banyak air dia banyak jenis, yang sedap kan? banyak menu lah. Yes. So korang tak bosan lah kalau dah pergi banyak kali pun. Betul? Boleh tukar-tukar air. Betul? Kalau saya berapa bagi rate? Kedai ke? Kedai. Sebab dia ada semua tau. Budak-budak boleh order, orang tua pun boleh order, Gen Z pun boleh order. Betul? Semua benda ada. Cuma dia tak ada makanan panas macam pasta ke. Kan macam Zeus kan ada kan? Macam ni tak ada macam lasagna ke apa kan. Ni tak ada, dia just pastry dengan cake. Overall 8.5 per 10. 8.5 per 10. So sedap kan? Tapi tak tahulah untuk next time macam mana kan. Mungkin sekarang murah. Satu lagi harga dia murah. Lupa nak cakap. Okay, tak adalah murah sangat macam Mixu tu murah. For starter, harga dia berbaloi lah. Kan? Macam Zeus sebelum ni kan, awal-awal murah and berbaloi. Tapi sekarang dah mahal. Mungkin kedai ni pun sama kot. Kan? Possible lah kan? Sebab dia baru buka kan. So sementara kedai tu tengah harga rendah, baik korang pergi, korang rasa sendiri sedap ke Dia tak. tak banyak branch lagi dekat Oh ya ke? dekat Selangor, kat Malaysia ni. So mana jumpa tu tolonglah try. Kita orang sampai kena pergi section 13. Rating yang boleh bagi 7 lah. 7. Dia still okay tu okay. Yang jadi 7 ni sebab apa tau? Sebab Tak ada makanan panas. yes. Satu. Sebab aku suka yang jenis ada makanan kan, makanan panas. So boleh menikmati dengan air yang sedap. Gitu. Macam kalau ada makanan panas tu keep perfect lah. Faham? Kau nak lepak lama kat kedai tu okey lah, boleh makan. Kalau lepak lama tu macam tak ada masalah lah kan. Dia boleh beat dengan kedai lain. Tapi tu lah 7 per 10. Mungkin in future boleh. Dia ada improvement. Dia tambah makanan panas. Betul? Masakan panas. Tu pun kalau harga masih sama. Harga dia not bad lah. Yelah. Mixu tu murah. Tapi dia pun ada macam teh dia tadi. Yelah. Tadi Is beli teh mix berries tu RM3. Tapi dapat cup besar. Oh ya ke? Lepas tu cup dia besar kan. Macam large macam size. hot punya cup pun. Kalau Zeus kan macam kecil kan. Kalau tadi panjang ke dia punya ni, tinggi ke dia punya size. So worth it lah. So hopefully in future harga masih sama lah. Takut jadi yang pergi-pergi mahal lah nanti kan. Aduh. Sebab kita ni kalau kita orang dah boring kan dengan Zeus. Yes. Kalau korang nak tahu, kita orang dah selalu dah pergi Zeus, pergi Lakin, pergi Kenangan Kopi, mana-mana lah jenis kopi. Nak yang baru, nak try. Yes, kita orang dah try. Sampai dekat Pantai Timur tu, Nasken pun kita beli tahu. Siapa yang tahu lah
Nak try kopi je pasal. So Kita cari lagi kedai-kedai yang baru kan. So lepas ni kita orang akan cari lagi. So kalau korang yang ada nak suggest kat kita orang kedai apa, korang boleh komen kat bawah ataupun PM je personal kat IG. Kedai mana, kita pergi terus. Gitu. Okay. Okay, Okay, so let's go. okay. So itu saja pada hari ni. Jumpa next content. See you when I see you. You? Bye bye. Bye-bye. Buka ambil gambar. Bye bye. Cakap. Nak sikit mah. Mama. Okay, bye bye. Bye bye. Bye-bye.